Perubahan sosial merupakan satu proses transformasi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dari satu generasi ke generasi seterusnya. Ianya merangkumi elemen seperti gaya hidup, teknologi dan budaya yang menghasilkan pola kehidupan yang berbeza daripada zaman sebelum ini. Tiga aspek yang kami pilih adalah aspek yang pertama adalah gaya hidup yang merujuk kepada cara masyarakat menjalani kehidupan seharian mereka, seperti cara berinteraksi, bermain, bersosial dan bekerja. Aspek kedua adalah teknologi. Teknologi ialah peralatan ataupun sistem yang memudahkan kehidupan masyarakat kerana prosesnya lebih ringkas, murah dan cepat berbanding menggunakan kaedah yang lama. Ketiga adalah budaya. Budaya merujuk kepada cara hidup, adat dan identiti bangsa dalam kehidupan masyarakat. Termasuklah pemakaian pakaian tradisional, penggunaan bahasa dan amalan tradisi. Berdasarkan tiga elemen ini, kami melakonkan realiti kehidupan tradisional versus kehidupan moden. Permainan tradisional, warisan zaman berzaman. Di serambi rumah, gelak tawa bergema, mencipta kenangan yang tak ternilai. Dari dulu hingga kini, permainan ini terus hidup dalam jiwa. Busana, baju kurung klasik, anggun, sopan, mempesona. Warisan wanita Melayu tak lapuk di zaman. Dari dulu hingga kini, baju kurung terus mekal dalam ingatan. Warkah lama, bicara rasa, berlapik bahasa. Tinta ditulis, penuh tertib, menyulam kasih, merentas masa. Di balik kata, tersirat makna, mengikat hati tanpa suara. Dari dahulu hingga kini, warkah itu kekal di jiwa. Korang pernah tak terfikir kenapa kehidupan dulu dengan sekarang jauh sangat beza? Sebenarnya, perubahan ini banyak berlaku disebabkan oleh teknologi dan media sosial. Dari sudut gaya hidup pula, korang perasan tak dulu kita berhubung menggunakan surat, nak tunggu balasan pun mengambil masa beberapa hari. Tetapi sekarang sangatlah mudah, hantar mesej je terus dapat reply. Teknologi ni memang banyak kebaikan, tapi pada masa yang sama, hubungan tu kadang-kadang jadi kurang mendalam. Kita lebih banyak berkomunikasi melalui skrin, jadi rasa keakraban tu tak sama macam dulu. Kita tengok dulu perubahan dari sudut budaya. Sekarang ni, kebanyakan orang memilih pakaian mengikut trend semasa. Apa yang viral, itu yang menjadi pilihan. Platform macam Instagram, TikTok ni semua cepat sebarkan trend. Bila nampak orang lain pakai cantik, kita pun rasa nak ikut. Kesan dia, memang kita nampak lebih moden, lebih yakin dan ikut perkembangan semasa. Tapi dalam masa yang sama, pakaian tradisional macam baju kurung semakin kurang dipakai dalam kehidupan seharian. Selain itu juga, perubahan dari sudut teknologi juga semakin mendapat perhatian. Kalau dulu, budak-budak selalu main kat luar, meluangkan masa bersama main permainan tradisional. Mereka lebih aktif dan banyak berinteraksi secara langsung. Sekarang, hiburan pun banyak berubah. Mereka lebih suka main game online. Walaupun mereka tinggal berjauhan, mereka masih lagi boleh bermain game. Memang menyeronokkan, tetapi ia akan memberi kesan yang buruk jika terlalu reka sehingga mengabaikan pelajaran dan tanggungjawab harian. Kesimpulannya, untuk aspek gaya hidup, pada zaman ini generasi muda lebih cenderung bermain permainan video game di telefon ataupun komputer berbanding bermain permainan tradisional. Perubahan ini menunjukkan teknologi internet telah mengubah cara bersosial masyarakat, terutamanya kanak-kanak yang lebih ke arah permainan online berbanding permainan tradisional. Untuk aspek budaya pula, pada zaman sebelum ini, fashion pemakaian masyarakat adalah beridentitikan budaya tradisional seperti budaya Melayu.
baju kurung klasik. Namun pada zaman ini fashion pemakaian adalah lebih mengikut trend kerana menerima pengaruh budaya luar. Untuk aspek teknologi, pada masa kini kecanggihan teknologi seperti penggunaan gadget dan internet telah membantu memudahkan akses komunikasi. Maklumat boleh dihantar dengan cepat menggunakan email berbanding penghantaran surat menyurat yang agak lambat untuk sampai kepada tangan si penerima. Kesimpulannya, perubahan sosial membawa banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Namun, pada masa yang sama, kita hendaklah mengekalkan identiti dan warisan budaya bangsa seperti permainan tradisional congkak ataupun pemakaian baju kurung klasik agar tidak hilang di teralan arus kemodenan zaman.